Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Syekh, Tuan Guru, Dr. Zahid Siddiq mendakwa bahawa orang sufi ini orang yang dekat dengannya tak kenal, tetapi orang yang jauh daripadanya kenal. Tak apalah apa yang dia nak dakwa, apa yang dia nak cerita tentang orang sufi ni, saya tak kisah, kita tak kisah. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu apabila ia dikaitkan dengan Rasulullah SAW, apabila dikemukakan sebuah ayat Quran sebagai dalil bagi perkara ini kononnya, ia mula menjadi perhatian saya dan saya yakin ia juga akan menjadi perhatian para penonton sekalian. Apatah lagi dalam video yang bakal saya mainkan itu, beliau ada menyebut sebuah hadis yang saya cari-cari tidak ada di antara hadis yang sahih, tidak ada di antara hadis yang hasan, tidak ada di antara hadis yang dhaif, bahkan di antara hadis yang maudhu' pun tak ada. Mana mari hadis tersebut? Okey, jemput dengar video tersebut kira-kira 6 minit. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Orang-orang sufi ni kita tak sangka, kita tak kenal dia. Ya? Sebab apa? Orang sufi ni yang sebenar, tuan-tuan, dia berpakaian seperti kita pakai. Hidupnya sama seperti kita. Dia makan seperti kita makan. Tak ada beza. Jadi macam mana nak cari, memang susah. Allah saja yang boleh bagi tahu. Kadang-kadang isteri pun tak kenal suaminya itu sufi. Ya? Anak pun tak kenal. Kalau orang kampung lagi lah tak kenal. Orang jauh pula kenal. Memang macam tu. Ya? Saya belajar dengan guru saya Imam Ishak dekat Kampung Dum, Pahang. Orang Kampung Dum itu tak peduli, tuan-tuan. Yang datang belajar dengan guru saya ni dari Kelantan, dari Terengganu, dari Johor, dari Sabah, dari Sarawak, dari Kalimantan pun ada. Tapi orang situ boleh dibilang dengan jari berapa orang saja. Ramainya majoriti dari jauh. Memang itulah sifat Rasulullah. Orang Mekah tak kenal, malah marah Nabi, nak bunuh Nabi. Nabi lari ke Madinah. Orang Madinah lebih kenal daripada orang Mekah. Itulah sifat orang seorang sufi mewarisi sifat Rasulullah. Orang sekitar tak kenal, orang jauh kenal. Rasulullah dikenali oleh penduduk Madinah yang jauhnya 1.500 batu, 3.000 meter. Orang Mekah tak kenal, hari-hari tengok. Disebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitahum yanduruna ilaika wa hum la yubsirun. Ya Muhammad, engkau dapati orang-orang kafir Quraisy yang tinggal di kota Mekah itu nampak engkau setiap hari, setiap masa, pagi dan petang. Di mana-mana mereka nampak engkau dengan kedua-dua mata mereka. Wahum la yubsirun. Hakikatnya ya Muhammad, mereka tak nampak engkau. Orang Quraisy Mekah nampak Nabi, tapi Allah nafikan mereka tak nampak. Inilah tuan-tuan. Orang-orang sufi sebenarnya pun kita nampak dia, tapi kita tak nampak. Yang boleh menampakkan kita Allah. Sebab itu kita sembahyang taubat, sembahyang hajat. Ya Allah, engkau tunjukkan aku seorang sufi yang sebenar, supaya aku boleh belajar dengan dia. Nanti insya Allah baru kita nampak. Ini sebut dalam Quran, bukan. Itu tadi bukan hadis Nabi, Quran. Wa ra'aitahum yanduruna ilaika. Ya Muhammad, engkau dapati orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah itu yanduruna ilaika, nampak engkau dengan kedua-dua mata mereka. Wa hum la yubsirun. Hakikatnya ya Muhammad, mereka tak nampak. Ini bahaya, tuan-tuan. Nampak tak nampak. Jangan kita jadi orang nampak tak nampak. Antara yang kita nampak tak nampak apa dia? Quran. Betul tak? Quran tu kita baca, faham tak dapat, faham tak faham dapat pahala. Tak ada wuduk dapat 1 pahala, ada wuduk 10 pahala. Tapi kerana kita tak nampak, kita tak membaca. Kalau baca dalam sembahyang digandakan 40 kali. Satu masa dulu, tuan-tuan, saya cakap dengan jemaah saya kalau sembahyang baca Yasin 40 kali. Terkejut jemaah saya, macam mana tuan sembahyang sunat 2 rakaat baca Yasin 40 kali? Tak terfikir. Saya kata, saya hafal Yasin, sembahyang sunat 2 rakaat,
separuh Yasin rakaat pertama, separuh Yasin yang akhir rakaat kedua. Di dalam hadis Nabi, baca Quran dalam solat digandakan 40 kali ganda. Jadi saya baca Yasin sekali dalam solat sunat 2 rakaat macam 40 kali. Betul kan? Kalau nak baca Quran khatam sekali lagi senang tuan-tuan. Baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Sebab Qul Huwallahu Ahad itu sekali itu macam 1/3 Quran. 3 kali macam khatam Quran. Satu hari Rasulullah kata, "Yang Aisyah, sebelum kau tidur kau naklah baca Quran khatam sekali." Ya Rasulullah, macam mana boleh ya Rasulullah? Rasulullah kata, boleh. Kau baca dah Qul Huwallahu Ahad itu 3 kali. Penyamai khatam Quran sekali. Oh, jadi lega lah. Sayyidatina Aisyah bacalah 3 Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Macam khatam Quran sekali. Tapi ganda-ganda ni tuan-tuan, kita pun tak peduli. Itulah, nampak tapi tak nampak. Betul tak? Nah, kalau tuan-tuan nak baca Alam Nasrah 40 kali, semayang 2 rakaat, rakaat pertama Alam Nasrah sekali je, macam 40 kali. Rakaat kedua Qul Huwallah sekali macam 40 kali. Semayang 2 rakaat dalam masa 5 minit, kita dah dapat baca Alam Nasrah 40 kali, Qul Huwallah 40 kali. Ini ilmu tuan-tuan, disebut dalam Quran, disebut oleh Rasulullah. Nak gandakan pahala Quran tu baca dalam semayang. Siapa hafal surah Yasin, bacalah, ambillah peluang. Tak selalu sekali-sekali jadilah. Ya. Separuh rakaat pertama, kedua, separuh lagi rakaat kedua. Kalau tak barat, bagi 4 pun boleh. Buat sembahyang sunat 2 rakaat, 2 rakaat. Suku-suku boleh. Dapat juga 40 kali. Baiklah, kita sudah mendengarnya ya. Jadi perkara pertama yang saya nak ulas ialah apabila Syekh Dr. Zahid Siddiq mendakwa bahawa memang itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah tak kenal, malah marah Nabi, nak bunuh Nabi, Nabi lari ke Madinah. Orang Madinah lebih kenal daripada orang Mekah. Itulah sifat orang sufi, mewarisi sifat Rasulullah. Orang sekitar tak kenal, orang jauh kenal. Okey, baik. Ini yang saya kata, kalau nak cerita orang sufi silakan, tapi bila dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mula menjadi perhatian kita semua. Baik. Para penonton sekalian, orang Mekah kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik sebelum diutus menjadi rasul mahupun selepas diutus menjadi rasul. Sebelum diutus menjadi rasul, mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang insan, sebagai seorang individu yang bagus akhlaknya, bahkan boleh dipercayai, boleh diberikan amanah, bahkan digelar dengan Al-Amin. Okey, dalam kitab-kitab sirah diterangkan bagaimana mereka ini akan minta tolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam simpan barang ke apa khasnya bila mereka terpaksa musafir jauh untuk urusan perniagaan apa kan. Mereka akan minta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tolong jaga barang mereka itu. Bila diutus menjadi seorang rasul, okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula menyampaikan mesej dakwah bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Ketika itu orang Mekah mula marah kepada baginda dan mula reject kepada baginda, sebab orang Mekah ni meskipun Tuhan mereka ialah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka beribadah kepada Allah melalui perantara sembahan-sembahan mereka, melalui perantara patung-patung berhala mereka, di mana mereka berdoa kepada patung-patung itu sebagai perantara, sebagai syafaat, sebagai orang tengah antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menerangkan pada mereka tiada perantara-perantara ini, tiada orang-orang tengah ini. Hubungan kita dengan Allah SWT ialah secara direct, terus dan langsung. Maka itulah yang menyebabkan mereka, orang kafir musyrik Mekah, mula marah, mula menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana nak kata orang Mekah tak kenal? Orang Mekah kenal betul.
kenal betul baik sebelum diutus menjadi rasul mahupun selepas diutus menjadi rasul. Kalau nak kata marah tu betul, nak kata nak bunuh tu betul, tapi mereka kenal lah dan mereka tahu dakwah yang bagi dia sampaikan dan mereka mengingkarinya, sebab tu mereka marah. Tapi nak kata tak kenal tu tidaklah pula kan. Bahkan kalau kita rujuk tentang sebab turunnya surah Al-Kafirun, antara riwayat yang ada ialah mereka cuba negotiate, mereka cuba tawar-menawar dengan Rasulullah SAW. Okay, dalam riwayat disebut, wahai Muhammad, setahun engkau sembah Tuhan kami, setahun lagi engkau sembahlah direct kepada Tuhan kamu kan. Jadi mereka sangatlah kenal kepada Rasulullah SAW. Amatlah tidak tepat untuk berkata bahawa mereka ini tidak kenal kepada Rasulullah SAW. Kemudian nak dikaitkan pula bahawa itulah sifat orang sufi yang mewarisi, itulah sifat orang sufi mewarisi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kamu nak sufi, silakan sufi, namun jangan disandarkan, jangan dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian beliau bawa dalil. Okey, dalilnya ialah ayat Quran yang beliau bacakan itu. Baik, saya mainkan semula bahagian ayat Quran itu sahaja supaya kita dapat pastikan yang kita akan bahas ini ialah ayat yang beliau bacakan itu ya. So video ini sekarang ni kira-kira 30 saat sahaja. Disebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitahum yanduruna ilaika wa hum la yubsirun. Ya Muhammad, engkau dapati orang-orang kafir Quraisy yang tinggal di kota Mekah itu nampak engkau setiap hari, setiap masa, pagi dan petang. Di mana-mana mereka nampak engkau dengan kedua-dua mata mereka. Wahum la yubsirun. Hakikatnya ya Muhammad, mereka tak nampak engkau. Orang Quraisy Mekah nampak Nabi, tapi Allah nafikan mereka tak nampak. Okey, baik, kita sudah pun mendengarnya. Ayat yang beliau bacakan itu ialah rangkap akhir daripada ayat 198 surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Okey, rangkap akhir. Untuk mengetahui ayat ni bicara tentang apa, kita perlu rujuk daripada beberapa ayat yang awal. Tapi tak apalah, nanti panjang sangat. Kita mulakan daripada ayat 197. Okey, kita baca, kita tadabbur ayat 197, 198 dari surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ya. Okey, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina tad'una min dunihi, dan apa yang ataupun sembahan-sembahan yang mereka seru selain daripada Allah. Okey, jadi ayat berbicara tentang orang musyrik dan sembahan-sembahan mereka yang mereka seru selain daripada Allah. La yastati'una nasrakum, tidaklah sembahan-sembahan itu mampu untuk menolong mereka, wala anfusahum yansurun, bahkan sembahan-sembahan itu mereka tak dapat menolong diri mereka sendiri. Patung-patung berhala yang disembah, yang diseru oleh orang kafir musyrik Mekah itu, okey, bukan sekadar tak dapat membantu orang-orang yang menyeru mereka, tapi patung-patung itu tak dapat membantu diri mereka sendiri. So confirm ya, kita ataupun ayat ini sedang berbicara tentang sembahan-sembahan, patung-patung sembahan orang kafir musyrik Mekah. Sambung ayat 198, wa in tad'uhum, dan jika kamu menyeru mereka ilal huda, kepada petunjuk, maknanya menyeru mereka meminta petunjuk, la yasma'u, tidaklah berhala-berhala itu mendengar kamu. Tidaklah berhala-berhala itu mendengar. Yalah, patung nak dengar macam mana kan? Kemudian yang saya gariskan biru itu yang dibaca oleh Dr. Jahid Siddiq, yang ini wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun, dan kamu melihat mereka, okey, kamu orang kafir musyrik, mereka berhala-berhala itu, dan kamu melihat mereka yanzuruna ilaika, bahawa mereka tu melihat kepada engkau, sebab berhala-berhala mereka tu ada mata, dan mata tu straight ke depan, bukanlah berhala tu mata mendongak ke sana ke tutup mata ke apa. So berhala-berhala mereka tu ada mata, dan mata tu pandang straight. Jadi bila orang kafir musyrik itu sedang
berdoa kepada Allah melalui berhala-berhala tersebut, okey, dan mana minta sesuatu hajat ke apa ke, mereka guna sebagai perantara, sebagai orang tengah kan. So berhala tu kelihatan seperti melihat mereka. Ini masuk ayat wa tarahum, dan kamu orang musyrik Mekah melihat mereka berhala-berhala yang zuruna ilaika, melihat kepada engkau. Sebab bila mereka buat berhala, berhala tu ada mata, mata tu pandang straight ke depan. Jadi bila mereka menghadap berhala, menyeru kepada berhala tu, mereka akan melihat berhala tu seperti melihat mereka. Okey, wahum, padahal mereka, yang ini berhala itu, la yunsirun wa la yubsirun. Okey, pembetulan, la yubsirun, tidaklah dapat melihat. Ya, dah berhala nak melihat macam mana kan? So ayat ini sebenarnya merujuk kepada hubungan orang kafir musyrik dengan sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka. Mereka melihat berhala itu melihat mereka. Okey, boleh faham ke? Okey, katakanlah, okey kan? Katakanlah saya, okey, saya orang kafir musyrik Mekah, contoh saya melihat patung berhala yang saya seru itu. Patung berhala tu ada mata. Saya lihat patung berhala tu dengan matanya tu sedang melihat saya. Padahal patung berhala tu tak dapat, okey, padahal patung berhala itu tak dapat melihat langsung. Saya pun sasul-sasul jadinya. Okey. So ayat ini membicarakan tentang mula-mula ayat 197, bagaimana berhala-berhala, patung-patung yang mereka seru itu tak mampu membantu, tak dapat membantu mereka, bahkan tak dapat membantu diri berhala itu sendiri, bagaimana berhala itu tak dapat mendengar, dan bagaimana berhala itu tak dapat melihat. Okey, so ini sedang bicara tentang sifat-sifat berhala yang kamu sembah tu, wahai orang kafir musyrik Mekah, tak dapat membantu, tak dapat mendengar, tak dapat melihat. Okey, ia bukannya berkaitan dengan orang kafir musyrik yang melihat Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad yang melihat orang kafir musyrik. Alright. Okey, ini kalau kita bincang dari konteks perbincangan ayat. Okey, pun begitu, saya ni walaupun saya buat video react, saya kritik, orang pun kata saya ni asyik nak hantam orang saja. Alright, sebenarnya saya, alhamdulillah, saya cari juga. Saya tetap cuba mencari, ada tak mana-mana ahli tafsir yang berpandangan sebagaimana yang disebut oleh Dr. Jahid Siddiq. Manalah tahu ada kan. Okey, walaupun konteks ayat jelas menunjukkan ia hubungan, okey, antara orang kafir musyrik dengan patung-patung berhala mereka itu. Saya cari-cari, lalu saya dapati dalam kitab tafsir At-Tabari oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah yang wafat tahun 310 Hijrah, beliau ada mengemukakan satu pendapat, okey, daripada Mujahid. Mujahid ni seorang tabi'in, seorang ahli tafsir juga, wafat 102 Hijrah. Ada juga pendapat yang kata dia wafat 103, 104 Hijrah. So ada pendapat daripada Mujahid yang berkata ia merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini Muhammad wa tarahum, dan kamu melihat mereka, yang ini Muhammad melihat mereka, orang-orang kafir musyrik yang Muhammad sedang sampaikan dakwah, menyeru mereka kepada Islam, kepada tauhid. Maknanya, dan Muhammad melihat mereka bahawa yang zuruna ilaika, mereka ini orang kafir musyrik juga melihat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahum la yubsirun, padahal mereka itu tidak melihat. Tidaklah melihat, maknanya tidak melihat kepada dakwah baginda, kepada mesej yang baginda ingin sampaikan. Jadi memang ada satu pandangan begitu. Akan tetapi walau bagaimanapun namun begitu, Imam Ibnu Jarir At-Tabari sendiri berkata bahawa pandangan yang ayat ini merujuk kepada interaksi antara orang kafir musyrik dengan berhala-berhala mereka, pendapat itulah yang sebenarnya lebih tepat, lebih benar. Ini pendapat Mujahid yang terpencil lah. Okey. Sedikit perincian dan pembetulan. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah sebenarnya berpendapat ayat ini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini, apabila Nabi Muhammad melihat kepada berhala-berhala itu, kelihatan seperti berhala-berhala itu melihat kepada baginda. Namun pada hakikatnya berhala-berhala itu tidaklah dapat melihat baginda sallallahu alaihi wasallam.
Jadi nak kata apa yang disampaikan oleh Dr. Jahid Siddiq tu, Dr. Jahid Siddiq, ya memang ada satu pandangan yang diriwayatkan daripada Mujahid yang wafat tahun 102 Hijrah, bahawa ia merujuk kepada orang kafir musyrik yang Rasulullah melihat mereka, berdakwah pada mereka, mereka pun melihat pada Rasulullah tapi mereka tak nampak. Yang tak nampak tu bukan yang tak nampak Rasulullah, mereka tak nampak mesejnya tu, tak nampak mesej dakwah, mesej tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada satu pandangan sedemikian. Namun pandangan yang lebih kuat sebagaimana terang Imam Ibnu Jarir At-Tabari berdasarkan konteks perbincangan ayat dan juga hakikatnya patung-patung tu memang nampak macam dia sedang melihat, padahal memang tak melihat. Okey, bahawa ia sebenarnya merujuk kepada interaksi orang kafir musyrik dengan patung-patung berhala mereka tu, bahawa kononnya berhala tu macam melihat orang kafir musyrik yang sedang menyeru berhala tu, yang sedang berdoa kepada berhala tu, padahal pada hakikatnya berhala itu tidaklah dapat melihat. Okey, baik. Alright, ini tentang ayat Quran tersebut. Okey, tentang tak dapat melihat ini sebenarnya orang kafir musyrik macam saya jelaskan dalam ulasan yang pertama tadi memang melihat, memang mengetahui Rasulullah SAW mengetahui dakwah, tapi mereka mengingkarinya. Okey, salah satu buktinya saya bawa riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 233 ataupun nombor lain hadis nombor 240 ya. Ia daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang, saya cerita secara ringkas saja bahawa Nabi SAW pernah solat di Baitullah, di hadapan Baitullah, di sekeliling Baitullah itu, dan Abu Jahal and gang, Abu Jahal dan para sahabatnya pun duduk di berhampiran dan mereka saling ketawa antara satu sama lain melihat Rasulullah SAW solat di situ. Okey, ini tak silap saya solat belum difardukan lagi, tapi amalan solat itu memang sudah ada. Lalu mereka saling berbicara antara satu sama lain, Abu Jahal and gang, siapa yang hendak pergi ambil najis atau disebut perut unta dari sembelih. Okey, mana bahagian yang tak digunakan tu, internal organ ke apa ke, untuk letak di belakang Rasulullah SAW ketika baginda sujud. Maka pergilah seorang pergi ambil organ-organ dalaman unta tu telah disembelih, daging telah diambil. Mana yang boleh dimakan, mereka dah ambil. Mana yang boleh dimanfaatkan, mereka ambil. Mana yang tak boleh tu, maknanya najis yang mereka nak buang, bahan buangan saja, diambil. Lalu ketika baginda SAW sujud, mereka letak di belakang baginda, di antara dekat bahu tu lah, di belakang baginda ketika baginda sujud. Mereka letak dan kemudian mereka pun ketawa. Okey, Abdullah ibnu Mas'ud menerangkan bahawa aku pun tak tahu, tak termampu nak buat apa ke apa sebab takut kepada Abu Jahal dan geng ni. Fatimah puteri Rasulullah SAW berani datang dan membersihkan, membuang kotoran tersebut ya. Kemudiannya, okey, Rasulullah SAW pun bila dah bangun daripada sujud, baginda pun mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan musibah atau bencana, mendoakan kecelakaan ke atas Abu Jahal and gang ni. Okey, dan menariknya Ibnu Mas'ud menerangkan bahawa Abu Jahal and gang ni, bila Rasulullah berdoa sedemikian dan Rasulullah ulang 3 kali, sebut kuat sampai mereka pun dengar, Rasulullah sebut sebiji, seorang-seorang nama mereka tu, ada 7 orang, ada 6, seorang lagi tu Ibnu Mas'ud tak ingat. Mereka dah rasa takut. Mereka rasa takut pula. Mereka ini tak nak beriman kepada mesej yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi bila Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah menimpakan bencana, kemusnahan ke atas mereka, mereka takut pula. Mereka takut kerana itu di sisi Kaabah, dan mereka takut Rasulullah berdoa kepada Allah. Menunjukkan apa? Mereka tahu Allah ni dari sudut rububiyah yang maha berkuasa, yang akan memakbulkan doa. Cuma mereka ni, macam saya jelaskan, interaksi ataupun cara mereka menyembah Allah SWT ialah dengan perantara, dengan orang tengah, yang ini berhala-berhala mereka. Rasulullah berdoa direct pada Allah, mereka takut. Okey. Dan kemudiannya Ibnu Mas'ud menerangkan bahawa kemudian later ketika perang Badar, aku lihat orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW itu gugur mati, dibunuh ketika perang Badar. Okey, baik. So, yang saya nak sampaikan daripada hadis yang panjang ini ialah bagaimana orang kafir musyrik nampak kenal Rasulullah SAW, cuma mereka ingkar, tidak menerima dakwah baginda. Meskipun bila baginda doa, dia orang takut pula.
kata tak nak beriman kepada apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah berdoa, kamu takut pula. Okey. Jadi mereka nampak bukannya tak kenal ke apa, tapi mereka mengingkari mesej yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perantara, tidak ada orang tengah dalam rangka beribadah, dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga dapat kita belajar hal penting, kalau nak doa tu, doa ulang 3 kali. Okey, doa ulang 3 kali ya. Dan kita juga dapat lihat keberanian Fatimah. Ketika ini Fatimah masih kecil lagi, yang ke hadapan dan membersihkan, membuang najis-najis daripada organ-organ dalaman unta yang mereka letak di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. So nak kata orang kafir musyrik Mekah tak nampak Rasulullah, tak tahu mesej baginda ke apa, tak betul. Mereka nampak, mereka tahu, cuma mereka tidak mahu menerimanya, tidak mahu beriman kepadanya. Alright. So kembali, kalau kita kembali kepada ayat 198 surah Al-A'raf, ianya sebenarnya merujuk kepada interaksi orang kafir musyrik Mekah dengan berhala-berhala mereka, di mana orang kafir musyrik tu mereka nampak berhala tu seperti sedang melihat kepada mereka, sebab berhala mereka tu ada mata, dan mata tu memang straight macam tu saja. Padahal okey, berhala-berhala itu tidaklah nampak mereka. Itu yang sebenarnya cuba disampaikan oleh Rasul, oleh Allah SWT dalam ayat 198 surah Al-A'raf. Pun begitu, okey, saya tidaklah mengkritik Dr. Jahid Siddiq tentang ayat 19 surah Al-A'raf itu, kerana ada satu tafsiran yang diriwayatkan daripada Mujahid yang berkata bahawa ia merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Muhammad nampak mereka pun nampak Muhammad, tapi padahal mereka secara hakikatnya tak nampak. Okey, tak nampak di situ, tak nampak kebenaran mesej dakwah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang lebih tepat ialah berdasarkan konteks ayat, ia adalah interaksi antara orang kafir musyrik Mekah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kemudiannya ulasan seterusnya yang apabila Dr. Jahid Siddiq mendakwa bahawa di dalam hadis Nabi, baca Al-Quran dalam solat digandakan 40 kali. Dan kemudiannya beliau ulang lagi bahawa ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cuba cari hadis yang berbunyi ataupun bermaksud lebih kurang sedemikian, bahawa membaca ayat Quran dalam solat pahalanya, ganjarannya digandakan 40 kali, tapi tak jumpa baik dalam hadis-hadis yang sahih, hasan, dhaif, dhaif jiddan, yang maudhu' pun tak ada. Okey, saya tak tahulah mana beliau jumpa hadis tersebut. Okey, setakat pencarian saya, kajian saya, tidaklah ditemui hadis itu. Cuma, okey, alright, kita bersikap adil kan, bahawa di sana ada sebuah riwayat yang mendekatinya, tak tepat tetapi mendekatinya, dan ia adalah riwayat yang dhaif. Ia dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang wafat tahun 458 Hijrah dalam kitabnya Syu'abul Iman. Okey, di sini saya tunjuk edisi daripada Maktabah Syamilah dengan hadis-hadis yang disemak oleh seorang tokoh hadis dari India, Syekh Mukhtar Ahmad An-Nadwi. Syekh Mukhtar Ahmad An-Nadwi yang telah pun wafat tahun 1428 Hijrah. Kemudian hadis-hadis itu disemak lanjut sekali lagi oleh seorang lagi Syekh, Dr. Abdul Ali Abdul Hamid, okey, yang sudah pun wafat, yang ini tahun 1443 Hijrah. Jadi kiranya disemak oleh dua orang ahli hadis lah. Okey, dalam sebuah riwayat nombor 2049, okey, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nampak yang saya select warna biru itu, okey, baginda bersabda, alright, qiraatul Qur'ani fi salati afdalu min qiraatil Qur'ani fi ghairi salati. Membaca Al-Quran dalam solat adalah lebih afdal, lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar solat. Okey, ini paling dekat yang ada. Nak kata ganda 40 kali tak adalah, ini paling dekat yang ada. Okey, sambungan riwayat ini, wa qiraatul Qur'ani fi ghairi salati
salati. Okey, dan membaca Al-Quran di luar solat adalah lebih afdalu minat takbiri wa tasbih, adalah lebih afdal, lebih utama daripada bertakbir dan bertasbih. Okey, membaca Al-Quran di luar solat adalah lebih utama daripada zikir. Sebab tu para ulama ada berkata zikir paling utama ialah membaca Al-Quran. Sambungan riwayat, wa tasbihu afdalu minas sadaqah, dan bertasbih, berzikir itu lebih afdal daripada bersedekah. Was sadaqatu afdalu minas saumi, minas saum, dan bersedekah itu lebih afdal daripada berpuasa. Wasaumu junatu minan nar, dan puasa itu pula adalah kita panggil apa, pendinding, pelindung daripada neraka. Okey, pendinding ataupun macam ni lah, okey, daripada api neraka. Okey, baik. So riwayat nombor 2048 ini, apa kata para penyimak yang saya sebut tadi itu? Okey, ingat ya, di bahagian nota kaki 2049, isnadahu dhaif. Jadi ia adalah hadis dhaif. Cumanya ia dhaif ringan, bukannya dhaif jiddan, bukannya maudhu', bukannya tiada asal usulnya, maka boleh disampaikan atas tujuan anjuran beramal. Dalam kes ini anjuran untuk membaca Al-Quran. Jadi paling-paling dekat yang ada ialah membaca Al-Quran ini lebih afdal, lebih utama dalam solat berbanding di luar solat. Nak kata ganjarannya ataupun bersamaan dengan 40 kali, yang itu saya tidak temui riwayatnya. Okey, so ini paling kuat yang ada, paling dekat yang ada. Namun ialah riwayat dhaif. Boleh kalau nak disampaikan atas tujuan anjuran untuk beramal. Dan kalau kita lihat Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam memang banyak membaca Al-Quran dalam solat sunat, di mana solat sunat baginda sangatlah panjang kan. Sangat panjang tu, berdiri lama tu kerana banyak membaca Al-Quran di dalamnya. Okey, yang terakhir Dr. Zahid Siddiq menerangkan bahawa membaca surah Al-Ikhlas itu sebanyak 3 kali menyamai khatam Al-Quran sekali, dan beliau menyandarkannya kepada Aisyah, yang beliau menganjurkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk membaca Al-Quran khatam dalam satu malam. Aisyah pun tanya macam mana, lalu Rasulullah pun menerangkan untuk baca 3 kali. Okey, riwayat tu saya tak jumpa, tapi paling dekat yang ada ialah sebuah hadis yang hal ini memang masyhur, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 4628, atau penomboran lain hadis nombor 5015, di mana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun bertanya kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum an yaqra'a sulusal qur'ani fi lailatin, apakah kamu dapat untuk membaca sepertiga daripada Al-Quran dalam satu malam. Sepertiga ya. Fasyaqqa zalika alaihim, maka perkara tu macam terasa berat kepada mereka, yakni para sahabat. Wa qalu, lalu mereka pun berkata, ayyuna yutiqu zalika ya Rasulullah, siapakah di kalangan kami yang mampu melakukan sedemikian wahai Rasulullah? Faqala, lalu baginda pun bersabda, faqala Allahul wahidus samad sulusul Quran. Okey, maka baginda pun bersabda, yang ini secara ringkaslah, qul huwallahu ahad Allahus samad itu adalah sepertiga Al-Quran. Okey, baik. Hadis yang sahih menerangkan bahawa surah Al-Ikhlas itu ialah sepertiga Al-Quran. Okey, tapi orang pula faham kalau baca 3 kali jadi khatam seluruh Al-Quran. Okey, tapi yang tepatnya ialah apa yang disebut oleh Nabi SAW ialah baginda awal-awal lagi bertanya kepada para sahabat, apakah salah seorang daripada kamu, apakah sesiapa di kalangan kamu yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Baginda tak kata pun siapa yang kalangan kamu yang mampu membaca seluruh Al-Quran satu malam. Okey, sepertiga. Alright. Para sahabat pun merasa berat tentang soalan ini, lalu bertanya, siapa di kalangan kami yang mampu melakukan sedemikian? Maka baginda pun sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa surah Al-Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiga daripada Al-Quran. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak pula kata kalau baca 3 kali menyamai khatam Al-Quran. Itu adalah tafsiran orang-orang yang baca hadis ini kan. Okey, mungkin kita kata boleh, tapi saya lebih suka we keep it
kita kekalkan sebagaimana asal hadis. Baginda kata sepertiga, kita pun kata sepertiga. Nak baca 3 kali ke lebih dipersilakan, tapi kalau nak disandarkan kepada Rasulullah SAW, baginda kata sepertiga, kita pun kata sepertiga. Okey, baik. Demikianlah ulasan, react dan kritikan saya. Jadi nak claim apa-apa terhadap ahli sufi dipersilakan, namun kalau hendak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah berhati-hati, sebab kita bimbang kalau kita berkata sesuatu yang sebenarnya tidak tepat, ia termasuk dalam erti kata berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita maklum, sesiapa yang sengaja berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berpersiapkan tempatnya dalam neraka. Sama juga kalau hendak dikaitkan dengan Al-Quran, hendaklah kita rujuk tafsirannya yang tepat. Kalau ada pandangan yang lain, kita sebut secara jujurlah bahawa ayat ini sebenarnya ataupun pendapat jumhur dari kalangan ahli tafsir merujuk kepada interaksi antara orang-orang kafir musyrik dengan berhala-berhala mereka. Namun ada satu pendapat yang diriwayatkan daripada Mujahid bahawa ia merujuk kepada interaksi antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir musyrik yang baginda sedang dakwah. Baginda lihat mereka pun macam lihat baginda, tapi pada hakikatnya tidak melihat. Tidak melihat ni bukan tidak melihat secara fizikal. Mereka nampak, mereka siap boleh letak organ dalaman unta atas belakang baginda. Mana yang memang nampak lah. Cuma mereka tak nampak baginda sebagai seorang rasul, tidak nampak mesej dakwah yang baginda bawa, tidak nampak kebaikan dakwah Islam yang baginda bawa. Okey, tapi sebagai seorang manusia mereka nampak. Sebab tu mereka tahu mana nak letak organ-organ dalaman unta tu sebagai memperlekehkan baginda yang sedang sujud tu. Kalau tak nampak mereka mana letak kan. Okey, so kena bincang secara tepat. Alright, apatah lagi melibatkan ayat Quran, melibatkan hadis. Demikian juga hadis yang berkata baca Al-Quran dalam solat digandakan 40 kali. Okey, sekadar pencarian saya tak jumpa. Okey, kalau di kalangan para penonton jumpa, okey, boleh. Tapi jangan tanya ChatGPT, jangan tanya AI. Lepas tu forward pada saya, betul tanya balik. ChatGPT ni betul tak, Captain? Okey, kita nak cari pencarian yang anda sendiri dapat bertanggungjawab terhadapnya. Kalau sekadar ChatGPT, AI, Gemini apa semua tu, lepas tu forward pada saya, lepas tu tanya balik, betul ke? Kan? Alright. Okey, jadi yang paling dekat yang ada ialah sebuah riwayat darjatnya dhaif bahawa membaca Al-Quran dalam solat adalah lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada membacanya di luar solat. Membacanya di luar solat adalah lebih utama daripada berzikir. Berzikir itu lebih utama daripada sedekah. Okey, yang ini subjektif lah. Sebab kalau orang tu ada harta, dia tengok ada orang memerlukan, tapi dia tak nak bersedekah sebab dia nak berzikir saja, kan jadi ni kan. So tentang berzikir tu lebih utama daripada bersedekah, yang tu ni kan. Kemudiannya bersedekah lebih utama daripada berpuasa pun subjektif. Kalau boleh buat dua-dua, apa salahnya kan? Puasa selang sehari, puasa Isnin Khamis, dan pada waktu yang sama bersedekah. Okey, dan berpuasa itu pendinding daripada neraka, yang itu memang ada penguatnya daripada hadis lain, ada sunnah At-Tirmizi, tak silap saya ya. Okey, baik. Demikianlah ulasan, react dan kritikan saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.